Bagi Aznil Bidin, angkatan pertama ialah 167. Muhammad Nasrul 135 kg sebagai angkatan yang pertama. Dia berjaya mengangkat bebanan 115 kg untuk snatch. Dia di kedudukan yang ke-6. Dengan 135. Jadi jurang bebanan 160 atau 135, maafkan saya, 135 kg. Dua juri yang mengesahkan angkatan yang bersih. Kini dia mengumpul jumlah angkatan 250 keseluruhan. Jadi berapakah tambahan bebanan yang akan diletakkan oleh Muhammad Nasrul? Ada review untuk angkatan yang pertama. Dibatalkan kerana ada pergerakan dari pergelangan tangan. Bermakna tidak ada angkatan untuk Muhammad Nasrul Haji Abu Bakar bagi percubaan yang pertama. Angkatan yang kedua akan dilakukan oleh Nasrul. Tidak ada tambahan bebanan untuk percubaan yang kedua. Atlet Filipina Dave Lloyd Bacaldo, angkatan pertamanya adalah 160 kg. Itu juga yang diletakkan oleh Tran Mintri. Tetapi saya percaya Tran Mintri akan mengubah bebanan pertama itu. Sambil Aznil Bidin adalah 167. Percubaan yang kedua untuk angkatan 135 kg bagi Nasrul Abu Bakar yang mewakili Brunei Darussalam selepas angkatan pertamanya tidak disahkan. Clean. Baik diangkat. Kali ini dia dapat bertahan untuk angkatan bersih 135. Masalah untuk Nasrul. Jadi 250 kg untuk angkatan keseluruhan. Dia akan diberikan rehat 2 minit untuk melakukan angkatan yang ketiga selepas ini.
ataupun bebanan yang diletakkan untuk angkatan yang ketiga oleh Nasrul masih lagi kurang berbanding angkatan pertama dari atlet-atlet yang lain. Jadi dia akan melengkapkan clean and jerk. .140 angkatan terakhir yang akan dilakukan Muhammad Nasrul bin Haji Abu Bakar. Dia mengumpul 250 kg. Kali ini ada tambahan 5 kg lagi untuk dicuba. Lakukan jerk, perlu berdiri tegak dan mempertahankan kedudukan tersebut. Berjaya diselesaikan dengan 140 kg yang dilakukan oleh Nasrul. Jadi dia menamatkan saingan dengan 255 kg jumlah angkatan keseluruhan. Satu angkatan yang baik. Dia bertahan menggunakan segala tenaga yang ada untuk menjulang bebanan.